Zaudin, Malaysia ni memang suka bagi nama tempat pelik ke? Ada sesetengah nama tempat yang unik kerana sejarah, geografi atau bahasa tempatan. Atau mesyuarat nama tempat dulu memang tak ada tapisan? Saya rasa kita jangan buat tuduhan tanpa bukti, Nasir. Kampung Seluar Terbakar ni apa cerita? Kampung Seluar Terbakar terletak di Kedah dan memang terkenal kerana namanya yang unik. Unik? Ya, Saya cuma nak tahu, apa insiden yang berlaku sebelum seluar tu terbakar? saya rasa itu soalan yang lebih sukar dijawab daripada sejarah kampung tersebut. Ngulang. Mulang ialah sebuah penempatan di Sarawak. Awak pernah dengar nama ni? Pernah? Nama dia macam saya tengah dengar ucapan politik. Saya ulang. Saya harap itu bukan asal-usul nama tempat tersebut. Yang ni saya takkan beli rumah. Teluk Binasa. Teluk Binasa memang wujud di Malaysia. Awak rasa nama tu meyakinkan pembeli rumah? Mungkin bergantung kepada individu. Developer lain jual Taman Mewah, Taman Arwana, Taman Indah Jaya. Dia jual terus Taman Binasa. Jujur betul? Sekurang-kurangnya, mereka telus dengan apa yang mereka tawarkan. Tikam Batu? Ikan Batu ialah sebuah pekan di Kedah. Awak dengar nama tu tak rasa pelik? Sedikit. Saya faham tikam orang. Saya faham tikam ayam. Tapi siapa gaduh dengan batu sampai terkena tikam? Saya rasa batu itu tidak sempat memberi kenyataan balas. Okey, yang ni legend. Janda baik. Janda baik di Pahang terkenal dengan kawasan peranginan dan suasana yang nyaman. Tempat cantik? Ya, Saya nak tanya. Kalau ada janda baik, janda tak baik kat mana? Nasir, saya sudah menjangka soalan itu akan muncul. Kenapa ada tempat nama dia Menggatal? Menggatal ialah sebuah pekan di Sabah. Awak tak gelak ke nama tu? Saya cuba bersikap profesional, Nasir. Kalau orang telefon, awak dekat mana? Saya dekat tengah Menggatal. Terus susah nak jelaskan keadaan sebenar. Ya, ayat itu memang memerlukan konteks tambahan. Saya ingat orang tipu saya. Pulau Kentut Besar. Pulau Kentut Besar memang merupakan nama sebuah pulau di Johor. Awak cuba bayangkan situasi masa nak bagi nama pulau ni. Pemilik pulau panggil satu mesyuarat, semua penduduk datang. Baik, saya berminat nak dengar apa yang jadi. Pemilik pulau kata, saya nak nama pulau ni ikut karakter saya. Semua diam. Lepas tu seorang bangun. Kalau ikut karakter tuan, Tuan Kentut memang besar dan padu. Satu pulau boleh dengar. Nasir, saya tidak pasti itulah sejarah sebenar tempat itu. Saya pun tak pasti, tapi itu satu-satunya teori yang masuk akal. Dan saya berharap penduduk pulau itu tidak sedang menonton video ini sekarang. Kampung Tok Imam Lapar. Kampung Tok Imam Lapar merupakan sebuah kampung di Kedah. Bayangkan semasa pemilihan nama kampung, dalam mesyuarat tu pengurusi tanya, kita nak namakan apa kampung ni? Tok Imam bangun. Aku lapar lah. Terus pengurusi balas, baik, kita namakan Kampung Tok Imam Lapar. Saya pasti itu bukan sejarah penamaan kampung itu. Saya rasa Malaysia ni tak perlukan pelawak. Baca papan tanda pun dah cukup kelakar. Nasir, sekurang-kurangnya nama-nama itu mudah diingati. Negara lain kena bayar tiket untuk gelak. Dekat Malaysia baca nama tempat pun dah percuma. Itu satu kelebihan yang sukar ditandingi. Macam mana semua nama tempat ni boleh lepas? Saya tak tahu, Nasir. Tapi saya yakin mesyuarat menamakan tempat di Malaysia dulu jauh lebih santai daripada sekarang. Kalau pelancong luar negara datang Malaysia, apa tempat pertama awak nak tunjuk? Saya rasa saya akan elakkan menjawab soalan itu. Kenapa? Kerana saya tidak bersedia menerangkan Pulau Kentut Besar kepada mereka.